Yep. Hai. Apa tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui salah satunya adalah tenaga solar. Oh, salah. Yeah. Baik. Soalan. Okey, apa itu tenaga solar? Tenaga solar. Tenaga teknologi yang dicipta untuk mendapatkan tenaga cahaya matahari. Tenaga apa yang dapat digantikan dengan tenaga solar? Tenaga elektrik. Dua komponen yang digunakan untuk pemasangan solar di kediaman. Panel dan inverter. Ada satu tu. The one and only lah. Okay? Of course, Voltago Solar Malaysia. PM sekarang.